sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta. Dik, ada jalan ya. Ya, lagi nak naik warna biru. Apa? I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know. It's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah we go. I found my flow right on time. And now I know what it feels like to shine like gold. Up, up and away, yeah we go. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't got a care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my main layang Lepas lagi ni. Kita dah macam, kita kan dah separa Indonesia. Jadi kita pun cari hiburan. Liburan wisata. Wisata Macam orang lah. Yang tu sudah macam orang bule. Itu orang bule di sana. Dan ni yang belakang tu macam bule. Boleh semangat. Kita tunggu warawiri. Dia shuttle free dalam Ancol. Anak kat Ancol. Lagi satu, korang janganlah percaya TikTok tu. Memang pembohong semua. Ayo ke sini. Gratis kau lah kena bayar. Janganlah percaya sangat kan dunia TikTok. Try beli tiket. Jom. perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia.
kita cuba dimsum 9 ayam. Mantap Jadi don't worry dia halal. Don't worry. So teman-teman kena cuba makanan luar. Yang kena sini kita cuba. Ini Songi tengah sibuk main. Mantap sekali ya. Oh, enak banget. Itu dia. Tengok yang budak ni. Galia juga ni. Dah makan kenyang. Mana hasil tanggapan? Oh. Blueberry Hemat. Jom, kita lempar Braga Walk. Ni Braga Walk dekat depan. Ya, suasana dekat Braga Walk. Sebenarnya kita dah pernah dekat apa nama tempat dia? Rumah model. So sekarang kat Braga kita minum dulu lah. Lepak lah. Jutawan. So lepak dululah. Nama tempat ni Phil Macha. Mungkin benih je ya. Kita nak pergi farmhouse Bandung. Bukan farmhouse, apa ni? The Great Asia. Ni farmhouse nak claim susu. Tengok macam ni. Tiket claim susu. Strawberry. Strawberry. Jangan nastaranya boleh. The tree of life. Video tak? Gambar apa tu? Buru. Anak sayang. Abang kita ada ikan. Tinggi. Sini.
kita ke kebun strawberry macam camp kan. So sejuk lah sini. Semua ada lah petik-petik ni kan. So sekarang kita pergi tempat minum je. Kita ambil air semua. Air dah beli. Ambil. Ni pokok strawberry yang kecil-kecil dia. Tak tahu boleh petik ke tak. Ada silang pokok. Pokok strawberry. Kita makan kat Show Island. Ni budak ni duk main je. So sejuk makan sini kan. Makan dekat Highland. Apa benda nama dia ni. So makan kat Astro Highland ni. Siapa yang cerita makan best ada satu perkara lagi lah. Masuk sini kena bayar. Tapi dia sebab dia kira tempat ni tempat wisata je. Mahal. Kalau bayar orang Malaysia RM50,000 setakat hari ni lah. So kat belakang ni ada tempat jalan-jalan dia. Tempat boleh ambil gambar lah sini kan. So sebab tu lah dia kena bayar. Tapi tempat ni sejuk lah. Tapi kawasan ni luas lah sebenarnya. Cuma mahal. Mahal dia punya tiket masuk dia. Dan mungkin sebab luas tu. Tutup sana. Pergi kat Kopi-kopi. tempat ni, tempat dia ada boleh turun lah. Tu pintu masuk dia. Tiket masuk kena bayar kat situ lah. Okay. Di sini ada lantai ya. Ada lantai. So sekarang tengah tunggu train Whoosh. Tak tulis berapa minit Tak tulis berapa minit pula. Tapi tunggu lah. Dia takkan delay. Safety, everyone on the platform.